Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada pihak KRS, Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah, ingin mengajar 4 asas ikatan yang menggunakan batang. Jadi, Hai, hari ini saya akan ajarkan anda ikatan sipu manuk. Mula-mula kita hasilkan satu bulatan dan lagi satu yang lainan. Kemudian kita masukkan yang ke kanan, yang ke kiri dan jadi macam ni. Kemudian kita masukkan pada batang dan kita tarik. Ikatan sipu manuk digunakan untuk memulakan ikatan seperti ikatan seraya dan biasanya digunakan dalam aktiviti perkhemahan. Ia diikat pada tiang, pancang dan objek yang berbentuk silinder. Kemudian saya serahkan kepada kawan saya. saya akan terangkan cara nak buat ikatan silang. Pertama, bayangkan satu tali dan letakkan 2 kayu secara bersilang. Angkat tali tersebut, buatkan logo tambah. Pastikan ketat, kemudian anda masukkan tali ni ke dalam tali yang belakang ini. Setelah mengikat, anda boleh ikat benda ni secara silang daripada atas ke bawah. Masukkan. Setelah atas ke bawah, anda buat daripada kiri kanan ke kiri. Pastikan ikatan anda rapi supaya batang yang diikat ini ketat. Anda boleh matikan ikatan anda pada simpulan yang telah dibuat. Tada. Jadi, apakah guna ikatan ni? Ikatan ini digunakan semasa perkhemahan untuk menghasilkan gadget perkhemahan. Antaranya ialah batang bagi membuat kemah. Kemudian saya teruskan kepada kawan saya. Hari ini saya akan mengajarkan ikatan lilit 2 simpul. Cara ini ialah yang pertama, kita membuat 2 lilitan pada batang kayu. Seperti ini. Kemudian kita membuat satu simpulan sebelah tali ini. Kemudian kita buat satu lagi simpulan di sebelah simpulan yang pertama. Kemudian kita kembaskan dengan menarik tali tiap simpulan. Ikatan ini bertujuan untuk menambat tiang, pancang atau cincin dengan lebih kukuh. Selain itu, ia juga digunakan untuk mengikat objek yang lebih licin. Kemudian saya serahkan kepada kawan saya. Jadi, bagi ikatan terakhir adalah ikatan balak. Jadi, cara untuk membuat ikatan balak, pertama, letakkan tali di bawah satu batang kayu. Kemudian, ambil tali di belah kanan ni perlu pendek sedikit. Jadi, letakkan tali di belah kanan tu di belakang tali yang kiri. Kemudian, ambil tali kanan tersebut, masukkan di dalam lubang tali yang dihasilkan sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Kemudian tarik tali yang panjang. Inilah cara untuk membuat ikatan balak. Jadi fungsi ikatan balak ni adalah untuk memudahkan proses pengangkatan ataupun untuk menarik kayu balak ataupun kayu. Ikatan ini makin ketat ditarik, makin ketat layar. Ia akan memudahkan kita untuk membawa kayu sewaktu aktiviti pengumpulan kayu dan aktiviti menyelamat. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.